Program ziarah kasih bukan hanya membabitkan penyerahan bantuan kepada pelajar berkenaan dan keluarganya, malah bertujuan untuk mendapatkan peluang maklum balas daripada mereka berhubung pelaksanaan PPITM. Input yang diperoleh akan dimanfaatkan sebaiknya bagi menambah baik PPITM agar pelaksanaannya lebih berkesan. Saya percaya bahawa projek yang kita buat ni lebih mendekati kepada masyarakat. Walaupun singkat rawatan ini, kita dapat yang penting berkenalan dengan familinya, dan dengan cara itu kita dapat mengetahui sedikit profiling profile family. 104 pelajar asnaf terdiri daripada sekolah rendah dan menengah disantuni Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin melalui program ziarah kasih. Mereka merupakan peserta program pemangkin pembangunan insan terpilih madani PPITM.